Wang akan masuk ke akaun kamu malam ni. Sabar ya, jangan banyak tanya. Ini kerja alam gaib. Itu ayat yang sering digunakan oleh sindiket penipu wang ajaib dari Indonesia. Mereka menyamar sebagai kiai, atuk, ustaz gaib, bahkan wali 7 keturunan. Mereka muncul di TikTok, Facebook dan WhatsApp dengan satu janji. Tak perlu usaha, tak perlu kerja, hanya bayar ritual dan wang akan masuk. Wang gaib halal, rezeki dari langit. Siapa cepat dia dapat. Ramai percaya, ramai tertipu, dan ramai yang habis belasan ribu ringgit kedai barang kemas. Pinjam duit orang semua kerana mahu kaya cara mudah. Tapi realitinya, tiada wang yang masuk, tiada ritual. Yang ada cuma penipuan terancang. Dan hari ini kita bongkar siapa mereka, macam mana modus operandi ini berfungsi, dan kenapa ramai sangat orang jatuh dalam perangkap yang sama. Modus operandi sindiket wang ajaib ini terancang dan berulang. Setiap langkah mereka disusun untuk buat mangsa percaya, harap dan akhirnya lemah. Langkah pertama, mereka guna platform media sosial, TikTok, Facebook, WhatsApp. Mereka buat live pakai serban putih. Sebut nama Allah, baca zikir laju-laju, dan tunjuk video edit duit masuk ke akaun. Kemudian, mereka buka tawaran. Siapa nak wang gaib halal? Tinggal nama dan umur di ruangan komen. Saya nampak rezeki kamu dari langit, tapi kamu mesti buat pembukaan. RM300 saja. Mangsa yang tertarik akan hubungi mereka secara personal. Masa itulah mereka mula main psikologi. Mereka akan jawab dengan nada ustaz. Jangan banyak tanya. Ini jalan spiritual. Duit akan masuk bila kamu taat. Ini bukan tipu, ini ilmu warisan dari wali Allah. Kemudian, bayaran demi bayaran diminta. RM300 jadi RM1,500. RM1,500 jadi RM5,000. Ada yang sampai gadai gelang, pinjam duit kakak, guna duit anak yatim. Setiap kali ditanya, mereka jawab, sudah dekat, malam ni akan masuk. Jin pengawal belum buka portal. Ritual belum sempurna sebab kamu ragu-ragu. Dan yang paling menyakitkan, ada mangsa yang meninggal dunia dalam tekanan kerana hutang yang dibuat untuk mengejar wang gaib yang tak wujud. Kita tengok sendiri berapa ramai yang dah terpedaya. Seorang wanita di Malaysia, Sini Wang, kehilangan lebih RM11,000. Dia percaya kepada Atuk Muhammad Ibrahim, seorang kiai palsu yang menjanjikan wang akan masuk dalam 3 jam. Tapi kamu perlu bayar dulu ritual terakhir. Dia tunggu dari pagi sampai ke malam. Setiap kali tanya, Atuk tu jawab, tenang ya, ini bukan urusan manusia. Ini kerja alam gaib. Jangan ganggu tenaga ritual. Akhirnya, duit lesap. No telefon disekat, akaun hilang, dan wang gaib yang dijanjikan langsung tak muncul. Dan ini bukan kes terpencil. Ada makcik di Johor, hilang RM8,000. Ada remaja di Sabah, guna duit PTPTN lesap semuanya. Ada ibu tunggal jual barang kemas sebab nak ikut ritual kononnya halal. Kononnya dari wali 7 keturunan. Kesemua mereka diperdaya dengan teknik psikologi spiritual yang sama. Guna agama untuk buat orang tunduk. Guna istilah Arab dan zikir untuk nampak suci. Baca ayat Quran laju-laju sambil pakai jubah putih supaya kelihatan benar. Panggil diri sendiri kiai, atuk, ustaz gaib, pewaris wali. Mereka tahu, bila orang tengah susah, tengah terdesak, apa saja sanggup dibuat asalkan ada harapan jadi kaya tanpa usaha. Kenapa ramai sangat orang boleh terpedaya? Jawapannya mudah. Kerana mereka sedang susah dan sangat berharap. Bila seseorang dihimpit hutang, tak ada kerja, anak nak makan, akaun ban kosong, mereka akan percaya apa saja asalkan ada harapan. Dan sindiket ini tahu kelemahan itu. Mereka tak cari orang kaya. Mereka cari golongan terdesak. Ibu tunggal, remaja cari duit mudah. Orang kampung dan mereka yang kecewa dengan dunia. Mereka masuk dengan topeng agama. Bercakap seolah-olah wali. Sebut nama alia, zikir, ayat Quran sambil minta bayaran. Itulah senjata paling licik. Gunakan agama untuk menghalalkan penipuan. Mangsa bukan orang bodoh. Mereka cuma percaya dengan harapan. Tapi bila wang lesap, nama tak dijawab, no telefon disekat. Mereka sedar, mereka bukan sahaja kehilangan duit. Mereka kehilangan maruah, semangat dan kepercayaan. Lebih tragis, ada yang tak berani cerita kepada sesiapa. Malu, takut dan terus menangis dalam diam.
Inilah realitinya. Penipuan wang ajaib bukan kisah rekaan. Ia sedang berlaku hari ini di TikTok, di WhatsApp dan di hati mereka yang terdesak. Mereka yang terpedaya bukan orang bodoh. Mereka cuma manusia yang tengah lemah. Dan di waktu itu datanglah sindiket ini menjanjikan bulan dan bintang. Dengan satu syarat, bayar dulu. Dan selepas dibayar, yang gaib bukan saja wang, tapi penipu itu sendiri. Kalau anda sendiri pernah nampak iklan seperti ini, wang goib halal, atau wali 7 keturunan, sesi ritual rezeki malam Jumaat, berhentilah, jangan teruskan, jangan kongsi, dan jangan diam. Lindungi keluarga kita, lindungi orang terdesak, kerana sindiket ini hidup dengan satu benda sahaja, kepercayaan mangsa. Dan bila kita berhenti percaya, mereka takkan boleh tipu orang lain lagi. Jika video ini bantu anda buka mata, tekan subscribe sekarang. Kita akan terus dedah taktik-taktik penipuan spiritual dan kewangan yang makin berleluasa. Jangan tunggu sampai anda atau orang tersayang jadi mangsa seterusnya.